Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni resipi kita adalah cupcake coklat dengan pisang dan almond. Okey, 3 biji pisang lenyek dengan setengah sudu teh bicarbonate soda. Macam tu lebih kurang. Okey, kita lenyek hingga hancur ya. Okey, sekarang dah lenyek, kita pikan dulu. Okey, bahan-bahannya adalah kita ada pisang dah lenyek gula, tepung kek naik sendiri, ni almond, serbuk koko, telur, minyak jagung lagi sedap ya, vanila, sedikit garam dan susu pekat manis. Kita gaul semua bahan-bahan ni ya. Okey, kita masuk dulu gula dan pisang, minyak, telur, susu pekat manis, vanila, dan juga garam. Kita gaul dulu bahan-bahannya. Gaul biar dia serata. Kau nak pakai mixer pun boleh, tapi saya guna tangan je, okey je. Okey, dah serata. Sebenarnya buat kek ni mudah saja ya. Kita tak payah guna mixer laju-laju tu, tak perlu ya. Okey, sekarang masukkan bahan-bahan kering. Masukkan serbuk almond. Masukkan tepung dan juga serbuk koko ni kita ayak ya. Macam tu. Biar dia nak serata. Ayak hingga selesai. Okey. Gaul, lepas ni baru gaul. Gaul lah biar dia serata semua. Okey, kita dah gaul serata. Lebih kurang begini ya, dia punya struktur dia lembut ya. Nampak tu. Sementara tu kukus tu kita dah boleh panaskan. Sebab bila kita masukkan kita punya kek ni, kukus kita mesti dah panas ya. Air mesti dah mendidih ya. Baru kek kita naik dengan cantik sekali ya. Okey, sekarang dah kita masukkan ke dalam cupcake kita punya paper ya. Okey, kita ada tempat cupcake macam ni. Dan bolehlah masukkan adunan kita kat dalam cupcake ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Masuk je sampai penuh. Okey, sekarang kita ready untuk masuk kukus ya. Lebih kurang 20 minit tanpa dibuka ya. Selepas 20 minit mari kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Elok tak kejadiannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Cantik sangat ni, gebu. Alhamdulillah. Kejadiannya sangat cantik. Nanti kita sejukkan ya. Okey, mari kita letakkan ke dalam kita punya piring ni, piring yang besar. Cupcake sangat sedap ya. Sebab dia campur almond, dia campur pisang, dia campur serbuk koko. Jadi kesedapan tu memang berganda-ganda lah ya. Memang sedap sangat. Okey, sekarang kita punya cupcake, banana cupcake with almond kita dah siap dihidang. Kita ambil satu yang montel-montel ni, kita nak tengok kat dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gebu sangat.
Memang cantik sangat kat dalam dia. Ada struktur pisang tu. Gebu sangat. Nak kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap sangat. Terasa pisangnya, elemennya dan serbuk koko. Memang kesedapan berganda. Memang sedap sangat. Anda perlu mencobanya ya. Okay, so terima kasih kerana menonton ya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.